buat secara berterusan. Maksudnya sebulan sekali macam tu lah. Sekejap macam mana nak flip kamera ni? Saya lupa nak flip kamera. Sekejap. Oh, bawah flip kamera. Okey, jadi pun flip kamera. Okey, baik. Ni tadi lah. Saya pergi kat tempat dia tadi. Okey, terima kasih yang buat like. Tapi sebenarnya live ni lebih kepada minyak masak untuk hari ni lah. Minggu lepas dengan minggu ni lebih kepada minyak masak lah. Ni tadi proses dia. Nampak? Tak nampak pula. Ni dia isi minyak masak. Nampak tu? Lama juga, nak kat sejam ke saya tunggu. Tak ada sejam pun. Okey. Kalau awak ada minyak masak pakai kan, dah masukkan dalam bekas yang warna apa tu? Stainless steel, dah sejuk. Kemudian barulah kita masukkan dalam tong. Tong. Baik. Okey, baik. Yang ni tadi lah. Ni minyak masak dia. Okey, ni 1 2 3 4 5 6. 6. Alhamdulillah. Kan. Saya pun tak menyangka lah rezeki mencurah-curah kan. Syukur alhamdulillah. Sekejap. Salah tekan pula ni namanya Kak T lah. Ada warung kedai lah. Ada kedai kat kawasan Kakapulai. Tapi bukan, ingat saya bukan ambil secara harian ataupun secara mingguan. Okey. Sekarang kita nak cerita sikit tentang apa tu? Okey, baik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada benda jatuh pula Tadi nak buat live tengah hari atau pagi. Tapi memandangkan baru balik dari Kuala Lumpur semalam.